A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu. Allahumma dhakkirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu. Allahumma ij'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la yahtadun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam terhadap saudara-saudara saya yang saya kasih sekalian. Dan tak lupa lagi lah kita syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi usia kesihatan kepada kita sebagai nikmat, satu nikmat yang besar juga bagi kita. Dan tak lupa juga kita sentiasa syukur terhadap Allah Subhanahu taala, ya Allah Subhanahu taala pelihara lagi kita dalam arti kata kita dapat boleh jagakan nikmat al-iman wal Islam, dan doalah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat kita boleh istiqamah di atas dua itu nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai kita nak memenuhkan masa di sini sebagai perjumpaan mingguan lah terhadap kita kepada saudara-saudara kita dalam majlis ilmi Dumyat Jadidah ni. Begitu juga di markaz Uthman bin Affan li ta'limil Quran wal lughatil arabiyyah kita ni sebagai ambil satu buah kitab daripada kitab ulama kita yang kita duk belajar sok-sok dah, iaitu dalam kitab mazhab fiqh mazhab Imam Syafi'i kita ni. Walau bagaimanapun masalah kita nak kecek ni pakak-pakak kita belajar mari masa ke masa, tetapi dalam masalah kita dalam arti kata orang panggil generasi baru timbul ni banyak. Kita kata dalam masalah fardu'in hak lain-lain tu memanglah pakak duk belajar, tetapi kurang-kurangnya dalam masalah fardu'in sakut pak dengan ilmu fiqh ni masalah suci menyuci, masalah rukun semaya, syarat semaya, ini adalah perkara yang wajib juga. Perkara yang patut-patut kita duk kecek seumur. Duk kecek seumur. Sebab apa? Sebab perkara ni saat ni tu jadi melazimi di atas kita kena tahu setiap orang, sama ada lelaki dan perempuan, kanak-kanak dan orang muda, orang tua sendiri, semua kena duk belajar semua. Kena duk belajar semua. Bagi kita belajar, biasa belajar dah, kita kena belajar pula. Dalam arti kata murajaah, tengok tilik baik, kita tengok. Nampak tak? Iaitu kita duk belajar di sini minggu lepas minggu lepas tu kita belajar sakut paut dengan al-ma'ul musyammas. Minggu yang maha mulia ini insya-Allah kita akan belajar sakut paut dengan ma'ul musta'man. Dan kisim yang ketiga, ulama kita bagi air tu tubik pak dah. Pak yang pertama orang panggil air tahirun mutahhirun li ghairihi ghairu makruh. Dinamakan ma'ul mutlaq. Iaitu air mutlaq. Hak kita tahu tu lah. Air mutlaq ni terbenar kepada 7 bahagian hak kita royak mula-mula tu. Daripada air sungai, daripada air laut, daripada air mata, daripada air salji, daripada air lughib, dari toko batu, duk lehimat tu, daripada sakut 47 bahagian air saat ni tu dinamakan asalnya air mutlak. Air yang tidak ada kait apa-apa, tidak ada sifat yang lain, semata-mata air. Maka air ni sifatnya iaitu tahirun mutahhirun li ghairihi ghairu makruh. Ulama kita hukum lagu tu lah. Mana kata dia tu diri dia tu cuci dan dia boleh menyucikan perkara yang lain dengan kekuatan. Dengan kekuatan
dengan kekuatan yang ada di air tu. Mana kata kekuatan air, makna kata boleh menyutikan perkara lain. Dengan makna kita boleh mengakakkan hadas kecil dan hadas besar, dan nak menghilangkan daripada daki-daki dan najis-najis. Itu dia panggil ma'ul mutlaq. Kisah pertama. Kisah yang kedua iaitu sakut paut dengan apa panggil? Sakut paut dengan air juga. Orang panggil air musyammas. Air yang dijemur, air yang ditimpakan oleh matahari. Air yang ditimpakan oleh matahari, ulama kita bahasa ilmu dia panggil al-ma'u tahirun mutahhirun li ghairihi makruh. Iaitu air diri dia tu cuci dan dia boleh menyucikan perkara lain, tetapi makruh kita guna dia. Dalam masalah apa? Dalam masalah nak mengakakkan hadas kecil dan hadas besar. Dalam arti kata makruh kita guna untuk tepuhkan dengan diri kita. Tidak makruh kita guna di atas pakaian kita, bejana kita. Sebab diri dia tu cuci, lagi boleh menyucikan perkara lain. Maka ulama kita tak sakat teh pula. Sakat teh lagu mana? Hak panah sakning tu tertentu kepada bekas-bekas yang jadi besi, jadi temaga, jadi timuh-timuh. Ataupun hak kita bahasa kita sekarang ni kita dikenalkan besi, hak kita duk guna sering kita duk guna. Boleh kita duk guna besi ni, iaitu besi aluminium. Nampak tak? Apabila bersangat teh panah, ni dhabit ulama kita kata, kalaulah di Mesir, misal di Qahirah tu, panah dia saat ni tu tak ada makruh lagi. Hak jadi makruhnya hak di tang tontai hak Mesir tu, di Sa'id orang panggil. Maka apabila dhabit lagu tu, rumah kita rasa tu panas sel lagu tu tak siapa lagi lah dinamakan air musyammas tu. Nampak tak? Hak diletakkan oleh syarat ulama kita iaitu air musyammas, hak ditimpakan oleh matahari, hak dijemurkan oleh matahari di atas bekas sel tersebut, sana itu besi, itu besi aluminium seumpamanya. Ulama kita royak kata dia makruh tu sebab apa? Sebab dia kesel tak baik kepada tubuh jasad diri kita. Dalam arti kata dapat membawa kepada jadi penyakit. Penyakit salah satu sebut dalam kitab itu penyakit baras. Kulit kita jadi punuh, kulit kita jadi balal. Balal ni kita faham, makna kulit jadi putih semua, dia tapung-tapung tu. Tu dia. Mana punuh kulit lah, kita kecek mudah-mudah jadi penyakit kulit. Maka apabila kita selidik tengok besi itu, besi daripada aluminium tu masalah. Besi daripada aluminium tu apabila kita rebuh, kita biasa tanya orang ada pengalaman masalah ni, apabila kita rebuh besi tu rebuh air ke, kita rebuh air lah, nak makan syai, nak minum syai, nak minum kahwah ke, minum kafe, minum gapo ni, air hak rebuh daripada bekas sel bejana, daripada hak wak, daripada aluminium tu, kadang-kadang kita rebuh sangat panas tu, besi tu ya tubuh, ya rahai. Orang panggil besi tu ya kalau kita kata ya tubik kesel. Maka kesel tu alangkah hak tubik pada besi tu kalau hidup dalam tubuh kita mudarat. Itu kita kata kalau air panah begitulah, hak ulama kita kecek nak jaga situ dah lah. Nampak tak? Nak jaga kata air bersangat terpanah, kalulah duduk lebih cana hak kita sebut sakning tu dia tu air tu dihukumkan, ditilik syarat kita kata air diri dia tu cuci boleh menyucikan perkara lain, walah sama dia tu makruh dengan sebab ada penyakit. Itu orang panggil salah satu daripada pendapat ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Kita boleh tahu situ. Maka di atas pendapat ni tidak disetujukan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tak setuju, dia kata dak, air musyammas, hak air panas saat ni tu hak dimasuk dalam bekas-bekas tersebut saat itu makruh. Saat ni tu nak menyabitkan makruh. Kalau kita nak menyabit makruh tu dalil tak sabit. Tu. Itu panjang sakut paut kita dah sebut dah minggu lepas tu dah. Tu dia. Pendek kata dia tu cuci pada diri dia boleh menyucikan perkara lain. Cuma pada hukum tu makruh tu khilaf. Kalau kita nak ikut ikhtiarat pilihan Imam Nawawi kata air musyammas boleh kita guna menepati air mutlak.
Ai mutlak. Nampak tak? Walau bagaimanapun kita peringat kalulah air yang sangat panas, air yang sangat sejuk, ini kadang-kadang tak molek mana kepada jasad tubuh badan kita. Tubuh badan kita orang biasa duduk luar negeri lama-lama tu dia rasa. Kadang-kadang air sangat panas, air sangat sejuk sungguh. Nampak tak? Tu hak tu kita apa ni? Kita dah bincang dah minggu lepas. Minggu ni insya-Allah kita akan masuk wal qismus salis. Kisim yang ketiga ni kita tengok ibarat tu. Kita tengok ibarat tu. Yang pertama dia kata ahaduha wasani, dia kata yang kedua dia kata wasani. Yang ketiga, ulama kita buat kata wal qismus salis. Dia tambah qism. Kenapa tu? Sebab nak royak kata wal qismus salis daripada hak 4 bahagian hak sebut dulu tu kita nak belajar malam ni, iaitu dalam kisim ni dia bagi pula kepada 2. Iaitu apa? Iaitu ai musta'mal dengan ai mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Ai yang berubah dengan sesuatu yang suci. Maka dalam kisah yang ketiga ni ada 2 ni. Kita nak kecek dalam kisah yang ketiga. Lagu mana? Ia kata wal qismus salis tahirun ghairu mutahhirin wa huwa ma'ul musta'mal. Tahirun, syarah kita selit kata fi nafsihi. Dia tu suci pada diri dia. Ghairu mutahhirin, selit kata li ghairihi. Tidak dapat boleh menyuci bagi yang lain. Lagu mana? Kita mari tengok syarah tadi. Sifat lagu ni wahwa, dan iaitu. Bagi siapa ada kitab tu tengok deh. Bagi siapa ada kitab tu cuba kita tengok dalam matan dan syarah dia tu. Wahwa dan iaitu gapo? Iaitu qismus salis tu. Benar tak kita boleh tak situ? Ataupun kita pergi tak tempat dia nak royak selalu, iaitu hak kisah yang ketiga, hak sifat iaitu sifat air, hak dia tu cuci diri dia boleh menyuci perkara yang lain tu, hak ning dinamo al-ma'ul musta'mal. Dinamo air yang sudah diguna. Air musta'mal dia panggil. Air yang diguna. Dalam arti kata asal tu air molek tapi kita giguna. Giguna tu pada gapo? Iaitu fi raf'i hadasin au izalatin najasah. Guna-guna saat ni tu pada nak mengakakkan hadah lah. Pada nak mengakakkan hadah lah. Hadah ni termasuk hadah kecil dan hadah besar. Kita royak dah minggu dulu. Hadas ni makna gapo? Hadas ni makna dia iaitu suatu perkara, suatu perkara yang bahasa kira-kira. Apabila ada di diri kita saat itu tu menegahkan kita nak buat amal ibadat. Tak ada apa. Kalau kita tengok gini, mana hadas duduk di tubuh kita. Tetapi moga tu ada. Dia tu ada dalam tubuh kita. Kita punya tahu. Apabila ada hadas, hadas itulah yang yamna'u sahibuhu fi amal fil amal salihah, fi amal ibadah. Iaitu menegahkan oleh tuai dia saat itu untuk nak buat amal ibadat. Iaitu al-musta'mal, dia saat itu tu musta'mal yang diguna saat itu pada nak mengakakkan hadas kecil dan hadas besar, dan pada nak menghilangkan najis. Izalatin najasah. Izalatin najasah, dia kata dia kait di sini illam yataghayyar, jika tidak berubah ia itu air. Nampak tak? Itu orang panggil ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal iaitu mudah-mudahnya air yang kita buat mengakakkan hadas kecil dan hadas besar, dan kita buat menghilangkan segala najis yang duduk di atas pakaian kita, duduk di atas tubuh kita. Pakaian kita kena najis. Dalam arti kata, kalau kita bahasa di sini kita kena tahiyyah masalah. Kena tahiyyah. Pakaian kita najis. Maka air musta'mal saat ni tu al-ma'al musta'mal boleh ke tak nak menghilangkan najis saat ni. Sedangkan sifat dia itu ma'ul musta'mal ay tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Hak tu asal dia. Ma'ul musta'mal tu lagu mana? Ulama kita sifat kata ma'ul musta'mal
Misalnya al-ma'u al-mutaqatiru min a'dha'il mutawaddi'i li hadasin au mughtasili li janabatin. Air yang lebih yang jatuh daripada anggota ambil wudu, ataupun yang lebih jatuh daripada anggota yang kita mandi mengangkat dafsa, mandi junub. Fahadha yusamma ma'an musta'mal. Ini hak kita sebut saat ni tu iaitu dinamakan air musta'mal, air yang diguna, sudah diguna. Hukum dia tidak harus la yajuzul wudu'u bihi aw ghuslu aw izalatun najasah. Tidak harus kita ambil wuduk dengannya, dan tidak harus kita menghilangkan najis-najis, dan tak harus kita mengakakkan hadas besar. Itu orang panggil ma'un musta'mal. Ini kita nak kecek dalam mazhab kita dululah. Nampak tak? Belum kita putus tilik kepada mazhab lain. Ini kita nak kecek duduk dalam mazhab lu dia tasawur ke mana ma'un musta'mal. Itu dia. Itu dia. Iaitu kenapa kita kata dia tak boleh saat ni tu tak boleh mengakakkan hadas kecil dan hadas besar, tidak boleh menghilangkan segala najis. Wasababu fi adami kaunihi mutahhiran li ghairihi. Sebab kita tidak boleh nak menyucikan bagi perkara lain saat ni tu huwa, iaitu annahu lamma rafa'a bihi al-hadas aw uzila bihi al-najas dhahabat quwwatuhu falam ya'ud salihan lil wudu wal ghusli wa izalatin najasah. Makna kata ulama Syafi'iyah ya iktibar kata air yang diguna dah tu ya hilang dah kekuatan air tu. Mana kata asal kekuatan air tu ya ada di diri dia boleh menyucikan perkara lain, tetapi kalau air saat ni tu dah diguna, maka air tu hilanglah kekuatan dia. Air tu hilanglah kekuatan dia. Itu sakut paut dalam arti kata kita pergi guna dalam masalah nak mengakakkan hadas kecil dan hadas besar, dan nak mengakakkan nak menghilangkan segala najis hak perkara yang diwajib lah. Nampak tak? Hak perkara diwajib lah. Adapun hak perkara adat, hak perkara yang disunat, dalam arti kata kita ada air semaya dah, tetapi kita nak beramal kata Nabi kita royak kata siapa-siapa yang jaga daripada ambil air semaya dan jaga duduk dalam air semaya semua. Kita ada air semaya dah, kadang-kadang kita rasa tak puas hati, kita nak pergi ambil air semaya pula. Air semaya yang pertama kita nak mengakakkan hadas kecil supaya kita nak melakukan perkara yang wajib seperti semaya, seperti wajib, seperti tawaf, seperti puasa kita tahu. Tapi air semaya hak sunat tu, air semaya hak sunat tu hak ni tidak dikira kata air yang titik daripada anggota wuduk saat itu jatuh dalam bencana air mutlak saat itu, tak menjadikan air itu air mustakmal. Nampak tak? Tu dia. Seperti air kita mandi. Mandi itu bukan mandi nak mengakakkan hadas besar, tetapi mandi itu adab biasa kita nak bersejuk-sejuk, nak membersihkan tubuh badan. Kalau air tu ngecik masuk dalam air bencana kita, maka air kita ada air mustakmal. Tu ammal ma'u al-mustakhdimu li ghasli tabrik aw at-tanzif falaysa musta'malan wa innama huwa tahur. Kalau air begitu dalam arti kata kita nak mandi bersedak-sedak bersejuk-sejuk tubuh, dalam arti mandi qada adat saja, ataupun kita ambil wuduk yang kedua tu kosak untuk bukan nak akad ada kecil, tetapi kosak kita nak dapat pahala. Sebab tu kita tengok kata Sayyidina Bilal apabila dia saat ni tu suka ambil wuduk tu kan. Ambil wuduk saat ni tu selepas daripada ambil wuduk tu dia semaya. Tu dia semaya saat ni tu dia semaya sunat wuduk tu. Kadang-kadang banyak ni orang kita duk ambil keadaan ini. Insya-Allah kita akan masuk dalam kandungan dia. Kita nak pergi sini we bahas sini tu. Iaitu air mustakmal. Air mustakmal apabila keadaan kita royak lagu tu saat ni tu dia menghilangkan kekuatan air tu dalam arti kata ghairu mutahhirin li ghairihi. Tidak boleh kita tak
Tak boleh kita apa ni? Tidak boleh kita buat menyucikan perkara yang lain. Walaupun pada asal dia tahir, dia suci. Dia suci. Lagu mana suci Ustaz? Suci sebab apabila dia suci, kita boleh apa ni? Kita boleh minum. Kita boleh buat minum. Kita boleh orang panggil buat masak. Tapi lah keadaan itu menjadi makruh. Nampak tak? Itu orang panggil tasawur. Kita tengok, kita faham dulu dalam mazhab Syafi'iyah tu je kira lagu tu. Dalam mazhab Syafi'i kita je kira lagu tu. Tu duduk situ dulu. Tu dia. Dalam keadaan gitu ya kait juga. Illam yataghayyar. Jika tidak berubah ia ai. Apabila berubah tu daripada ai musta'mal, daripada tahir jadi ma'un najis lah. Nampak tak? Apabila berubah ia air tu jadi najis dah lah. Lagu mana berubah Pak Ustaz? Cuba buat rupa sikit. Berubah ni golek ke hak Nabi kita ayat 3. Dalam hadis Nabi kita ayat 3. Berubah tu wemo berubah masuk warna dalamnya. Wemo berubah saking tu berubah saking tu wemo di sisi rasa. Wemo berubah saat ni tu di sisi bau. Nampak tak? Hijau lidah, hijau hidung, patu hijau warna, hijau penglihatan. Panggil sakut paut dengan berubah. Kalulah berubah tiga sifat, salah satu daripada manusia, maka air tu air jadi air najis lah. Tak jadi air mustakmal lah. Tu dia. Cuma air mustakmal saat itu diri dia tu putus tilik pada diri dia tu suci lah. Tapi kuat tu dia dihilang, tak boleh menyucikan perkara lain. Dalam arti kata nak mengangkat hadas kecil, nak mengangkatkan hadas besar, nak menghilangkan orang panggil najis-najis daripada a'dha hak wajib kita menghilang saat itu. Nampak tak tu dah? Tu dia. Itu sakut paut dengan apa ni? Ai mustakmal. So kait jika tidak berubah dan tidak walam yazid waznuhu ba'da fisalihi, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah oleh timbangannya air saat itu air tu selepas daripada bercerai air saat itu amma kana tu bercerai saat itu tu daripada qada yang selepas daripada kita iktibar bagai diisakkan oleh isakkan benda kita nak basuh tu daripada air. Makna kata apabila duduk le air, mana kata air saat ni tak ada bertambah, tak ada kurang. Walam yazid waznuhu ba'da fisalihi. Mana tak apabila kita masukkan tangan kita dalam air, kita waktu ubek tu air tu tak ada berubah pun, ataupun kita masukkan pakaian kita untuk dalam air tu, air tak ada berubah ke apa, tak ada tambah, tak ada kurang. Walam yazid waznuhu. Ulama kita dulu ya kira dengan gapo? Ya kira dengan orang panggil dengan kilo. Kilo setara ni kurang setara ni air ni jadi lagu ni. Kurang setara ni air jadi lagu ni. Walaupun kita zaman moden ni kita guna air dan kita buat perapa dan kita buat pak sipek air tinggi tu ke. Baru-baru ni kita kata dalam bekas tu masuk dalam air dalam tu 3000 lit masalah. 3000 lit tak ada syak dah kata sampai 2 kolah dah lah. Maka hak moden ni kita guna air panggil dalam 2000 lit tu lah kita sebarkan air masuk dalam rumah kita, masuk dalam apa? Guna air Hanafiyah. Maka air Hanafiyah mana air peli tu. Air peli tu tak ada syak lah kata apa ni? Kata air tu air mutlak sebab punca yang mari tempat air cuci. Hak kita duk kecek iaitu air mustakmal saat ni tu, iaitu air apabila kita kepek. Kita ambil air tu masuk dalam bekas, kita letak tu, kita ambil daripada bekas tu air hak titik masuk dalam bekas tu. Maka air tu boleh guna sekali tu je lah, walaupun air yaksa air mutlak. Maka air hak titik daripada tu masuk dalam tu tak boleh guna lah. Nampak tak? Tu walam yazid waznuhu ba'da fisalihi amma kana ba'da i'tibarihi ma yatasharru al-maghsul minal ma'. Kalulah jika ia tidak tambahkan
kilo, tidak tambahkan timbangnya. Kalaulah sebaliknya, kita kira sebaliknya, kalau kita tambah dalam arti kata masuk kara lain, itu membenar kata masuk najis dalam, masuk daki dalam. Apabila masuk daki yang titik daripada a'dhal wudu, titik daripada tu daripada hak bekas daripada hak kita mandi saat kencik masuk tu, hak tu terbenar kata air tu jadi apa ni? Air tu jadi air najis lah. Tu dia. Tu dia. Faham tak tu dah? Tu bik masalah tu. Masalah tu. Walaupun dalam air musta'mal tu setengah ulama yo iktibar, dah yo iktibar kata apa ni? Yo iktibar kata air musta'mal saat itu setengah ulama yo iktibar kata menepati air mutlak juga. Itu bahasa yang sangat panjang. Bahasa yang sangat panjang. Cuma dalam mazhab kita kena beringatlah. Kita kena beringat. Cuma bagi saya ni bagi saya kita tengok setengah daripadanya ulama kita, ulama Mesir ni, ulama Azhar. Dia ulama Azhar ni, dia ni apabila ia komentar, apabila ia taklid dalam masalah ni, ia kata air musta'mal ni pada hakikatnya menepati air mutlak lah. Sebab apa? Sebab dia asal saat ni tu air mutlak. Tiba-tiba kita giduk qadar kata tak dia dhabit kata air yang titik daripada a'dhal wudu, daripada anggota-anggota ambil air semaya kita. Maka apabila gitu kita putus tilik tengok. Dan dia kata air ni sebenarnya air hukmuhu tahur kal ma'il mutlaq. Seperti saya sabit kita nak ayat 2 sini dah sebagai hak tu mula-mula ni tahu ya hak mazhab Syafi'i ya jalan lagu tu. Dalam kitab-kitab lain pun ya kecil lagu tu. Walaupun dalam kitab lain hak mabusutat hak panjang-panjang lagi tu ya royak lagu lain pula, tapi kita tengok hak saya sabit yang mari taklid di atas ni dan dia bawa dalil hak tu kita rasa jadi tekan kita nak royak ni. Dia bawa dalil kan ya tu. Itu dia kata walam yujad dalil yukhrijuhu an tahuriyatihi. Tak ada terdapat dalil kata nak mengeluarkan air itu daripada dia cuci. Mana kata dalil lain itu tak ada boleh membantah dia. Bahkan hak terdapat dalil saat itu royak dia cuci. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam gotu dia tu, dalam kitab sahih dia tu. Imam Muslim, Imam Bukhari waktu bik dalam keluarkan hadis ni sipai masuk dalam kitab sahih dia kata no. Suatu hari itu Abu Hurairah ni Abdul Rahman bin Sakhrin dah. Abdul Rahman Ibn Sakhrin dia kata di sini, dia kata suatu hari saat itu Abdul Rahman bin Sakhrin tu dia jalan turut Nabi. Dia jalan turut dengan Nabi, ataupun setengah riwayat dia kata jumpa dengan Nabi tengah jalan. Tiba dalam keadaan dia jumpa saat itu tu laqiyahu fi ba'di turukil Madinah. Ketika di Madinah jumpa dengan Nabi. Walaha ketika tu Abu Hurairah ya junub, mari hadas besar. Maka fan khanasa minhu. Tiba dia jumpa dengan Nabi tu dia rasa malu. Dia hundur daripada Nabi. Khanasa ni kita kata becek daripada Nabi. Tiba-tiba apa dia becek pada Nabi tu, Abu Hurairah ni dia mula tamah. Dia sok modok dengan Nabi. Nabi rasa pelik lah. Dia becek tu fadhahaba faghtasala. Dia becek saat tu dia pergi gapo? Dia pergi mandi dulu. Kemudian dia datang pula mari terhadap Nabi. Summa jaa faqala, maka tanyalah ia Nabi, aina kunta ya Abu Hurairah? Saat ni mungkin dana ya Abu Hurairah ya ta. Wahai Abu Hurairah, saat ni mungkin dana ya ta. Faqala, maka jawablah Abu Hurairah, dia kata kuntu junuban ya ta. Saat ni tu aku saat ni tu kau jumpa dengan aku tu mari junub, dia kata. Aku mari hadas besar. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Aku ni wasa tak sedap, wasa tak suka nak duduk kalimu ya Rasulullah. Walah aku tu duduk dekat hadas besar, duduk le junub, aku tak suka, wasa tak sedap nak duduk kalimu. Faqala, maka katalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang mukmin tu tidak boleh hukum kata dia tu najis. Maka saya sabit ni apabila dia mari ni dia kata wa wajhud dalalah hadis annal mu'min idza kana la yanjus. Dipahamkan daripada dalil tak apabila seorang mukmin kalaulah dia saat itu jika dia tu tak najis, fala wajha li ja'lil ma faqidan li tahuriyatihi bi mujarri mumasatihi lahu.
Tak ada wajah lah kita nak royak atau apabila ai gistuhkan dengan tubuh badan manusia, dengan tubuh badan orang mukmin tu dia jadi kotor pula, sedangkan orang mukmin tu cuci. Benda yang cuci ai mutlak jumpa dengan kulit orang mukmin yang pada asalnya dia tak najis. Bagaimana nak keluarkan hukum najis? Tak boleh pula nak keluarkan daripada tahuriyatihi. Kata cuci nak keluar pada dia tu, kata dia tu tak boleh make asmaya pula. Dia gitu. Maka oleh keadaan gitu tu banyak ulama-ulama yang duk jalan di atas ni pendapat seperti Sayyidina Ali sendiri, Ibnu Umar dan Atha Ibn Rabah dan Hasan dan Makhul dan Nakhai. Mereka itu tu kadang-kadang kelupa nak make asmaya. Masaha ra'sahu fawajada balalan lihyatahu. Kemudian dia lupa nak sapuh pala dia kan sapuh kan, famsahu bi aidikum tu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum tu. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hak tu riwayat al-Quran. Maka apabila ia kelupa nak sapuh kepala saat ni tu tiba-tiba ia terdapat di janggut dia tu ada balal, ada basah lagi air. Maka ia ambil air sini sapuh tak tu. Maka amalan salafus soleh kita tu dia beramal. Dia buat amal juga lagu tu. Mana kata di sini berlakulah khilaf di antara ulama kita dalam masalah nak taswir air mustakmal. Dalam masalah nak turunkan ketetapan kata dia tu boleh ambil air semaya kata tak boleh ambil. Nampak tak? Tu panjang di situ duk kecek ulama kita nah. Tu habis orang panggil ai mustakmal. Maka di atas itu pendapat dijalankan oleh Syekh Sabit dalam fiqh sunnah dia nah. Dan diikutkan oleh para ulama yang lain. Maka di sini kita kata masalah ni kita tengok munasabah kalulah kita rasa tu air putus sangat payah sangat tu kita jalan pendapat ni tak ada apa ya. Orang panggil pendapat yang wajib juga, pendapat yang ada kekuatan juga dengan disokongkan oleh dalil saat itu. Adapun dalam hak pendapat Syafi'iyah ni, kalau kita tengok tempat kita tu golek ke molek ke kita ambil air asal lah, sebab air pak kita tu air mudah. Nampak tak? Sekarang ni kita kata ada kita buat pak ladung air, ada kadang-kadang tempat ambil air semaya tu kita buat khusus dalam umur kita. Air pak kita ni mudah. Tak serupa air luar negara. Kadang-kadang payah, kadang-kadang susah nak dapat, kadang-kadang putus minggu-minggu kadang-kadang. Nampak tak? Tapi lah Pak Remo tu kalau pendapat saya sabit tu bolehlah guna di atas itu pendapat. Nampak tak tu? Bukanlah masalah kita nak ambil rukhsah, bukanlah masalah kita nak pilih pendapat mudah ni bukan. Tapi hak kita nak pilih hak mudah-mudah tu seperti apa? Seperti kita kata kita tak seturut pendapat Ibnu Hazmi masalah. Pendapat Ibnu Hazmi dalam masalah dia engkarkan bab masalah qiyas. Tetapi kita nak turut dia dalam masalah dia menghalalkan muziki masalah. Itu dia panggil nampak syiat kita nak turutkan ambil dengan rukhsah. Banyak ulama kita royak itu pendapat yang licik Imam Ibnu Hazmi. Misal kita kata lalu lagu tu tak boleh sungguh. Walaupun pada masalah saya pun tak cakap lagi masalah, walaupun masalah talfiqul mazhab itu duduk dalam perbahasan ulama lagi kata boleh kau tak boleh. Bahkan ada khilaf tu 2-3 pendapat panjang apa boleh kita ke situ dah. Itu nak ayat tu ai mustakmal hak tu lagu tu. So yang kedua, bahagian yang kedua daripada kisim yang ketiga ni dia kata wal mutaghayyir, ai yang berubah, ai wa min hadzal qismi. Nak tafsir sikit dia kata sini Ibnu Qasim kita nak tafsir kata dan di antara ini bahagian ni ini bahagian yang ketiga duduklah bahagian kedua tu selepas pada al-mustakmal tu al-ma'ul mutaghayyir. Ya takdir mausuh naik semula. Ya sebut ya asal wal mutaghayyiru yang berubah. Gapo yang berubah? Iaitu al-ma'. Tu air yang berubah sebab apa? Sebab datang ke sifat. Sifat kita sebut saat ni dah. Tu dia. Belajar sikit-sikit dah kita belajar berkitab lagu ni pun walaupun nampak jadi wasata tak ada dengan semasa gitu gini tak apalah. Dan kita tahu bagi siapa nak sabar dengar gapo tu kita dengar. Ini adalah orang panggil turas yang kita patut jaga. Yang kita patut jaga.
banyak ke orang tinggal, orang belajar sekarang, ngaji sekarang tinggal dia panggil uslub, dia panggil cara-cara yang dijalankan oleh para ulama kita. Adapun nak lama banget tu, dia duduk dia bawa. Dia duduk dia bawa, kalau kita bawa banget, dia pergi banget ah. Tapi kalau kita bawa lama, dia pergi lama. Seko. Tapi nak oyak atau kita jangan heno kalau tersebut. Kita ni nak duduk di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam arti aliran ashabul hadis molek dah. Tetapi kita kena ngaji tu. Kita kena ngaji. Kena ngaji dalam arti kata kena ngaji dengan tafsir, kena ngaji dengan tahu sungguh, kena ngaji dengan guru yang dapat boleh bawa orang panggil miftah fatahul ulum tu. Kita lagi ke kecek tu. Di sini dia kata air yang berubah. Kita nak royak dulu. Berubah tu lagu mana? Iaitu air yang berubah saat ni tu berubah dengan sebab cara yang dia cuci. Kita nak taswir masalah dulu. Air yang berubah, kisah yang kedua ni iaitu air yang ulama hukum kata dia tu pada asal tu air cuci lah. Lagi boleh tidak boleh menyuci. Tetapi diri dia cuci. Tapi air hak berubah saat ni tu berubah bima khalatahu minat tahirat, iaitu berubah saat itu dengan sebab bercampur aduk dengan benda yang suci. Lagu mana bercampur aduk dengan benda suci? Seperti bercampur aduk dengan air susu. Kita tengok air itu asal air mutlak. Tiba-tiba kita tengok lah Allah kita, dia nampak putih ni, warna putih ni. Demo kata demo cuah susu, budak cuah susu saat ni. Itu panggil air mutaghayyir tu, tagayyur sebab sifat salah satu daripada warna tu. Nampak tak? Begitu juga kita tengok air saat ni tu, air duduk dalam asal tu air mutlak. Tiba-tiba masuk dalamnya gapo? Masuk di dalamnya sabung masalah. Kita tengok geno air lagu tu. Dia mau kata tupuh sabung saat ni masuk dalam tu. Maka tu panggil tagayyur tu. Air mutaghayyir. Air berubah sebab apa? Sebab masuk sabung dalam. Apa tak? Kokogi dah kita tengok. Tu saudara-saudara kita, ayah-ayah dan mama-mama dah ataupun adik kakak, adik-adik pelajar hak baru nak belajar ataupun belajar dah. Kita mari belajar tengok mula daripada awal, kita satu persatu kita tengok. Mudah-mudahan kita dalam hidup kita nak buat ibadat tu. Nak buat ibadat supaya sempurna tu. Supaya sempurnakan ibadat kita, supaya sempurnakan sistem-sistem yang diletakkan oleh syariat kita dah. Baik. Ia kata di sini al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi, iaitu berubah tu oleh salah satu daripada sifat air tadi. Salah satu daripada sifat tu termasuk warna, termasuk rasa, termasuk bau. Nampak tak? Air bau. Kita kata apabila masukkan kara cuci seperti masuk air mawar. Air mawar ni kita faham tak? Air mawar ni tak faham. Kalau tak faham tu dia kita air mawar ni makna kata air yang tubik daripada bunga tu kan. Hak demo proses daripada bunga tu jadi air mawar. Warna putih juga dia. Tiba-tiba gim masuk le air saat ni tu air tu berubah tak? Berubah. Walaupun nampak pada zahir tak berubah sebab air mutlak dengan air mawar dia putih sama putih, dia jernih sama jernih. Tetapi berubah tu kita boleh tahu bila sebab ia bau. Bau pelik air ni weh. Kita rasa gitu. Apabila kita rasa gitu, salah kata air berubah lah. Nampak tak? Mutaghayyiru ahadu awsafi bima, dengan barang ai bisyai'in, dengan sesuatu saat itu khalatahu minat tahirat, sesuatu yang bercampur aduk ia sesuatu tu. Khalata dia panggil PA tu semua berhajat pada fa'il, takdir huwa. Hu tu dia panggil maf'ul, yang berakal, yang berhubung dengan PA tak itu i'rab di maf'ul. Terjemahnya yang berubahlah ia, yang bercampur aduklah ia sesuatu saat ni dalam air saat itu akan air saat itu. Mana tu sesuatu tu jatuhlah air grup lagu tu. Maka jadi berubahlah, jadi campurlah. Khalatahu bima syai' tu minat tahirat, bayan daripada kara-kara suci. Berubah saat itu taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma alaihi. Berubah tu sebagai berubah yang
tertegahlah ia akan kita nak menamakan air saat ni tu nak menamakan air. Mana kata kan ustaz nampak belik weh. Dah kita diri pun goyak terjemah bahasa belik kau. Tak belik pun kita tengok molek. Makna kata no. Bubuh saat ni tu siapa kita tak leh kita nak menamakan itu jadi air. Faham kan? Faham kan? Kita tak fikir dah. Nampak payah juga. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang orang baca pun rasa belik kau. Tak ada belik pun. Kalau kita tengok molek, iaitu menegahkan kita menamakan itu air, dalam arti kata apabila sesuatu jatuh le air tu, orang kita tengok pak, oh, air sabung ni, oh, air wah kayu ni, oh, air teh ni, misalnya, nampak tak? Ia tak nama kata air, ia nama tak, oh, air sabung, oh, air teh, oh, air wah kayu, oh, air mawar. Air mawar, air wah kayu, air teh, air sabung, air susu, semua ni benda yang suci. Tu, benda yang suci. Maka apabila jadi lagu tu tertegah kita kata menama tak air satu air sebab berubah benda suci masuk dalam tu, hukum lagu mana? Fa innahu tahirun ghairu tahur. Ni dalam mazhab kita. Hukum yang tubik kata air pesing tu, air hak rupa lagu tu, hak kita taswir tubik saat ni tu, hak kita gambar tubik tu, air tu cuci. Dan ke mana air cuci? Boleh kita buat basuh, boleh kita basuh baju, boleh kita basuh becana air kita, boleh kita gitu. Ghairu tahur. Tetapi tidak boleh menyucikan perkara lain. Ghairu tahur saat ni tu tak boleh menyucikan perkara lain saat ni tu. Gapo? Seperti kita nak mengakakkan hadas kecil dan hadas besar, dan nak mengakakkan orang panggil najis-najis di atas mahal marsul, iaitu daripada tempat-tempat yang kita nak basuh daripada hak pakaian kita nak pakai semaya tu. Tu dia. Kalau gitu nak takmim lagi, nak mengumum lagi tu. Berubah saat ni tu benda hak cair saja ke, benda hak kerah ke, benda hak lagu mana? Hissiyan kana taghayyuran taghayyuru au takdirian. Sama ada benda yang kita boleh sentuh, benda yang kita boleh cium, benda yang kita boleh rasa, hak benda yang ubah saat itu, ataupun pada takdir, ataupun pada takdir. Tu qauluhu hissiyan, yang huruf kata ni hissiyan kana taghayyuru ai bi an kana yudraku bi ihdal hawas. Nak tasawur yang salah ni, iaitu dapat kita boleh idrak dengan salah satu daripada hawas, dengan salah satu daripada penjeteraan lima kita. Kita dapat boleh idrak, boleh jamuh dengan cara hissi. Lagu mana boleh jamuh dengan cara hissi? Boleh kita tengok dengan mata kita, kata warna apa. Boleh kita rasa, kata rasa pahit ke, rasa tawar ke, rasa manis. Boleh kita rasa di si bawah, bau busuk ataupun bau tak molek bau sedap kalau puak air mawar. Tu orang panggil sama ada kita boleh hissi, kita boleh sentuh dengan penjeteraan lima kita, iaitu tiga daripada penjeteraan. Penjeteraan lima ni hak kita ni ada gapo tu kita budak-budak baru ni kadang-kadang tak tahu tak gapo penjeteraan lima, iaitu singsang pat tangha. Kita ni kadang kita royak sosial gambar lalu, iaitu sing sampat tangha hak kita hak dok kita tu. Dan yang pertama iaitu gapo? Asyum nati hak hidung, azau nati hak hijau hak lidah, al-basar hijau hak mata, al-asam hijau hak telinga, al-lams hijau hak setuh. Hak setuh tu kulit dengan kulit. Lagu mana ustaz setuh kulit-kulit? Supaya kita orang jatuh. Apabila setuh dengan orang jatuh sama jatuh tak berasa apa. Tetapi apabila setuh pup dengan kulit orang perempuan, rasa gah. Itu pencerahan lima tu. Nampak tak? Maka dalam bab hak kita nak rasa bab air tiga jelah. Iaitu sama ada rasa, sama ada pencium kita, sama ada gapo ni? Sama ada penglihatan kita, lihat kepada warna, cium kepada bau, rasa kepada puasa pahit manis terhadap rasa lidah kita.
Nampak tak? Tu dengan cara hissi, dengan cara kita boleh rasa selalu. Ataupun pada takdir, berubah tak itu. Takdir lagu mana? Dia kata qauluhu takdir bi an kana la yudraku bi ahadil hawasil mutaqaddimah. Dengan tidak kita idrak, tak dapat dengan salah satu daripada pencederaan yang tersebut takdir. Seperti walau halafa la yashrabu ma'an fasharibal mutaghayyir al-madhkur lam yahnas li'annahu la yusamma ma'. Kaulah dalam masalah bab supuh, kita pergi supuh atau kita tak usah makan air ni, wallahi aku tak usah makan air ni, tiba-tiba apabila kita kelupa pergi makan air tu, maka pada hukumnya asalnya orang supuh tak ni tu kena tunai lah daripada gapo gitu, kena hak ni nak masuk bab halal tu lah, pada puasa pada gapo tu dah kena bayar kafarah tu. Maka apabila dia supuh nak makan air tu, maka apabila dia pergi makan juga air yang berubah hak lagu tu tak dosa lah. Kerana apa? Kerana asal benda tu tidak dinama air pada asal gitu. Sebab dia nama air sabung, bukan nama air mutlak. Hak ia supuh tadi, aku tak usah makan air ni, kalau tu benar air mutlak tiba-tiba dia pergi makan, hak tu yahnas, dosa, kena bayar kafarah. Tu dia. Habis situ. Nak buat ka'an ikhtalata bil ma', ada rupa tu seperti ia bercampurlah ia benda yang berubah saat itu dengan air ma yuwafiquhu fi sifatihi, akan barang yang muwafaqah molek pada sifatnya, sifat air saat itu. Kama wir al munqati' raihah, seperti air mawar yang terputus daripada bawel saat ini. Ia sudah habis bau saat ni. Air mawar sudah habis bau. Boleh masuk dalam air, tak ada nak beza. Tak ada nak beza gapo. Au wal ma'il musta'mal. Dan ma'il musta'mal hak kita royak saat ni. Dan hak kita royak saat ni. Maka apabila gitu, apabila sifat hak kita royak lagu tu, gicapo lagu tu, maka kekal kata dia saat itu, hukum dia tu cuci, lagi tidak boleh menyucikan perkara yang lain. Dapat boleh faham tak tu? Kalau kita tak faham, kita komen, tak apa dah, kita tanya lagu mana tu deh. Tu dia, dapat kita boleh berkongsi dengan saudara-saudara kita sini. Minta masa sikit lagi, insya-Allah. Fa in lam yamna itlaqal ismil ma alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahiri yasiran au bima yuwafiqul ma fi sifatihi wa qaddara mukhalifan walam yughayyirhu fala yasdubu tahuriyatuhu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Baik, ini soal masalah pula. Maka jika tidak menegah apa? Menegah hak berubah masuk dalam air tu. Menegah kita nak panggilkan nama itu air di atasnya. Dengan mana? Dengan dia taswir tu baik bi'an. Nak taswir, nak gambar masalah bi'an kana taghayyuruhu bitahir yasir. Masuk kita kata sedikit daripada syai. Masuk sedikit daripada syai. Apabila masuk sedikit daripada syai, tak mengubahkan air tu. Au bima yuwafiqul ma fi sifatihi, ataupun masuk juga air hak muwafaqah dengan air tu juga air mutlak tu, tetapi serupa pada sifat seperti air mawar tadi. Nampak tak? Ada juga air lain ni, kadang-kadang air manis dia cap putih. Kalau kita pergi cuah dalam air saat ni tu air tak berubah, nampak tak berubah. Cuma kadang-kadang bau tu yang berubah. Tu dia. Walam yughayyirhu, dan tidak jadi berubah akan air saat itu. Tidak berubahlah ia benda yang masuk saat itu akan air saat ini. Fala yasdubu tahuriyatuhu, dan tidaklah kita boleh salaba, tidak boleh nafikan itu kesuciannya air saat itu tu. Maka air lagu tu tafsir tu baik, fa huwa mutahhirun li ghairihi. Kalaulah masuk perkara yang tahir dalam itu air, walahal masuk sedikit yang tak mengubahkan diri air tu, hak tiga-tiga tu, sama ada warna, sama ada rasa, sama ada bau, saya tak berubah apa, maka hukum dia air lagu tu orang panggil air yang diri dia tu cuci, lagi boleh menyucikan perkara yang lain. Tu dia. Sedap deh. Tu sedap dia sini.
Tu dia. Seperti dia kata ayyakuna taghayyuru bil mukhalatah, iaitu berubah saat itu dia dengan sebab campur aduk dengan cara lain. Maka campur aduk dengan cara lain saat itu tu dia berubah jadi sikit, tak ada yang banyak dak. Kalau masuk sabung pun sabung tak boleh mengatasi air tu. Tu hak tu hari panggil kekal di atas asal air mutlak lagi. Air yang berubah yang kita boleh make air semaya lagi. Wahtaraza, dan nak mengkecewakan dengan perkataan musannif kata ana khalatuhu anil tahiratil mujawirilah, iaitu sakut paut dengan apabila nak keluar tubik pada hukum asal nak pergi hukum lain, iaitu apabila masuk cara lain juga, ia tu berubah juga, benda yang suci juga, tetapi at-tahiri al-mujawirilah, iaitu benda yang cuci saat itu yang berhampiri dengan air. Lagu mana? Fa innahu bakin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran. Maka kalau lagu ning masukkan benda yang campur aduk juga, benda yang cuci juga, maka hak ni kekal di atas sifat air itu cuci sekalipun dia saat itu berubah jadi banyak. Seperti gapo? Seperti dia kata, seperti dia kata di sini, dia kata kalau di sini seperti orang panggil tahir al-mujawid ni terbenar kepada khasyab, kayu masalah. Kayu masuk duk jelma dalam air. Toko batu masuk duk jelma dalam air. Maka hak tu orang panggil benda yang sulbah, benda yang keras masuk duk dalam air saat ni tu ngan kelama-kelama kita boleh buat beza. Ini air, ini kayu. Ini air, ini batu. Maka hak lagu ni tak apa. Dia masuk duk dalam air pun, tapi dia masuk duk tu dia tak mengubahkan air saat ni tu jadi semada. Tak ada mengubah ke apa. Cuma kadang-kadang lama saat ni tu jadi hijau. Dengan lama saat tu dia naik lumuk. Maka walaupun jadi hijau naik lumuk pun air tu kekal bakin ala tahuriyatihi walau kana taghayyur katsir. Kekal di atas sucinya walaupun berubah jadi banyak. Sebab apa? Sebab ni masalah orang panggil masukkan benda cuci yang mujawirah. Mujawirah ni benda yang cuci yang berhampiri dengan air. Dia masuk dalam air, orang boleh hak beza. Hak tu kayu, hak ni air. Hak tu batu, hak ni air. Nampak tak? Tu dia. Wa kadza al mutaghayyir. Dan begitu juga pada hukum tu, hukum yang kekal di atas cuci walaupun berubah banyak tu, yang berubah dengan sebab bercampur aduk yang yastaghnil ma'anhu, yang terkaya air daripadanya. Lagu mana yang terkaya air daripadanya? Mana tak asal air tak ada berhajat pada dia pun tak ada berhajat pada air. Seperti apa? Katini wa tuhlubin, seperti air campur dengan tanah ataupun air campur dengan lumuk-lumuk. Kalau kita tengok ni dalam, kalau air tu air mutlak tu, supaya kita tengok dalam laut ada pakarang, ada kayu hijau-hijau. Kalau di sungai pun gitu juga ada kayu hijau-hijau. Tuhlub ni makna tu benar kepada kayu hok duk dalam air tu yang tak, kadang-kadang air tu jadi berubah. Jadi berubah turut keadaan pakayu tu. Kadang pakayu tu jadi hijau juga. Maka air lagu tu bakin ala tahuriyatihi fa innahu mutahhirun li ghairihi. Hatu wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan air yang ada pada tempat yang tetap air tu dan tempat lalu tu. Atau air tu kekal di atas hak tu belaka. Wal mutaghayyiru bitu'il muks fa innahu tahur. Dan begitu juga yang berubah saat ni tu air kekal duk lama dalam tu. Kadang-kadang air dah telaga. Telaga tu kadang-kadang telaga tu 2 3 4 kolah dalam tu, tapi air lama orang tak ada guna. Begitu kita kata air lagu ni air lagu ni apabila kita pergi ke bukit-bukit, apabila kita pergi kepada tempat-tempat yang payah-payah air, yang ada telaga, yang ada gapo ni, air lagu ni tu dia berubah dengan sebab dia lama duk dalam tu. Ya sebab dia duk lama dalam tu. Maka air lagu ni pun tak mengapa juga. Tu dia fa innahu tahur, iaitu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Hak ni hak bab masalah kecewali daripada masalah asal ni. Ada pun masalah berubah
yang masuk benda yang cuci sekalipun, tapi berubah tu jadi berubah yang menghilangkan nama air. Masuk sabung banyak doa, masuk air mawar banyak doa, masuk kita kata masuk air teh banyak doa. Ini menghilangkan sifat air asal. Hak ni dia tu cuci pada asal, taklah menyucikan perkara yang lain. Nah tu dia. Adapun hak masalah hak kita sebut tadi masuk perkara yang cuci tapi tidak boleh masuk perkara yang cuci juga. Tetapi dia saat itu ia mujawid, ia tu benda lain-lain dengan air. Maka hak ni kekal di atas sifat air asal tu, air cuci dan boleh menyucikan perkara yang lain. Tu dia. Maka hari ni kesimpulannya iaitu kita ngaji iaitu masalah ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal tu ada khilaf di antara ulama. Ada iktibar kata dia tu air mutlak, dalam arti kata boleh tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ada ulama sebagaimana kita royak dalam Ibn Qasim syarah ni, iaitu ia kira kata ma'ul musta'mal iaitu kekal di atas dia saat ni tu iaitu ma tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi, iaitu tidak boleh menyucikan perkara yang lain, terutama masalah nak mengakakkan ada kecil dan besar dan nak mengakakkan najis-najis yang duduk tepat a'dha, baju hak kita nak pakai buat ibadat tu. Tu dia. So, yang kedua air mutaghayyir, air yang berubah salah satu daripada sifat hak kita sebut, hak kita hurai saat ni. Tu dia. Itulah sikit malam ni yang kita boleh kongsi dengan saudara kita. Mudah-mudahan yang dapat kita boleh faham daripada mata pelajaran kita. Mudah-mudahan kita boleh buat dapat amalan ibadat yang saya dengan cara sempurna, duduk dalam sistem ulama kita duk royak, terutama duduk dalam mazhab Syafi'i kita ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.